Anwar Ibrahim ialah insan yang paling tak tahu malu dekat negara kita ini. Dan video ini akan membuktikan kenapa. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaby sekalian. InsyaAllah pada besok hari Selasa akan berlangsunglah pengundian awal sebenarnya untuk anggota-anggota tentera dan juga anggota polis bagi PRN Negeri Sembilan pada kali ini. Dan sudah tentulah dekat Negeri Sembilan ini begitu banyak sekali kem tentera. Polis memang biasalah kan, kat mana-mana pun ramai. Tetapi dekat Negeri Sembilan ini memang banyak kem tentera. Jadi undi awal tentera juga polis ini memang sangat-sangat penting sebenarnya untuk momentum awal bagi memastikan kemenangan parti yang bertanding. Cumanya itulah, menyebut tentang undi tentera ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita semua tahu yang basically-nya Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita inilah kan, pernah menyatakan bahawa tentera negara kita ini ketika nak pengundian telah diberi rasuah sebanyak RM300 setiap seorang untuk mengundi Barisan Nasional, katanya lah kan. Saya tak sebutlah undi Barisan Nasional, tetapi diberikan rasuah sebanyak RM300 seorang. Di mana perkara ini beliau ada sebutkan ketika menjelang PRU yang ke-15 pada tahun 2022 yang lalu. Saya ada sebutkan tentang perkara ini, tetapi sekadar untuk peringatan kita bersama, maka tonton video ini. Saya dapat maklumat sahih, anggota-anggota tentera undi POS telah mula mengundi pagi ini melanggar peraturan SPR, terutama untuk bera dan dibayar RM300. Dan baru-baru ini pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga pernah menyatakan bahawa tentera-tentera ini bangang. Bangang sebab apa? Anda tonton video ini. Oh, pencen meja sekian, lama atau baru sekian lah. Dalam pelaksanaan gaji semua begitu. Menteri zaman Tunku Abdul Rahman, pensiunnya sama dengan menteri zaman Mahathir, zaman Suhail Sabri. Tapi tentera dia naik. Itu pun ada juga sokong dia orang ni. Dia bangang dia tentera. Kedua-dua video yang telah saya paparkan itu menampakkan Datuk Seri Anwar memang sama ada memandang rendah kepada intelek para tentera ini ataupun menyatakan yang tentera-tentera ini sebenarnya macam tak kenal budi dan sebagainya. Papa Biri, Anwar kata tentera tu bangang, bukan kata tentera semua tu bangang. Mana-mana tentera yang undi Perikatan Nasional atau Barisan Nasional itu saja yang bangang. Contohnya lah kan. Dia macam ni tuan-tuan sekalian. Sekarang undi ini hak individu. Anda tak boleh kata yang kalau undi orang lain bangang, undi anda saja betul. Cuba kalau orang PAS cakap macam tu. Oh, undi Pakatan Harapan tak Islam, undi PAS saja Islam. Dah sah-sahlah anda akan marah. Anda akan kata PAS ini menunggang agama dan sebagainya. Ataupun kalau UMNO kata kalau tak undi UMNO tak Melayu. Of course anda akan marah. Kata UMNO ini memperkudakan Melayu dan macam-macam lagi. Jadi takkanlah bila orang undi Pakatan Harapan saja bijak, dan kalau undi pihak lain selain Pakatan Harapan itu merupakan pihak yang tak bijak. Itu lagi tak bijak namanya tuan-tuan dan puan-puan. Memang betul lah Anwar cakap macam tu. Sebab kan Anwar dah bagi macam-macam. Pencen tentera lah itu, ini dia bagi macam-macam sekalian. Itu tanggungjawab kerajaan bang. Dan tanggungjawab kerajaan ini kau nak kena boleh tak boleh juga. Sebab bukan duit kau. Itu duit kerajaan, bukan duit mak bapak kau masalahnya. Dan anda kata kalau anda nak gunakan hujah macam tu, jadi boleh atau tidak Najib kata siapa-siapa yang tak undi Barisan Nasional pada 2018 merupakan mereka yang bodoh. Dan juga tak kenal budi. Sebab Najib bagi BRIM. Kena ingat duit yang kau dapat sekarang ni, Maisara lah, Mai Kasih Kejadah semua tu kan. Dan kalau zaman Perikatan Nasional, bantuan kos hidup sebagainya, sebenarnya semua itu bermula dari BRIM. Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Siapa yang gagaskan BRIM? Najib Razak. Dan of course Najib pun banyak sediakan benda untuk kemudahan rakyat. UTC, RTC dan sebagainya. Jadi anda kata kalau korang tak undi Najib pada 2018, boleh atau tidak Najib kata korang tak mengenal budi? Korang ini tak bijak, bangang dan sebagainya. Boleh atau tidak? Jawapannya of course dah tak boleh. Anda akan kata, hak kami lah nak undi pun, siapa anda nak kata kami bangang? So samalah dengan tentera-tentera ini. Mereka pun bijak, mereka pun cerdik. Bahkan tentera-tentera ini semua terlatih untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara. Jadi kalau mereka undi orang lain ke apa-apa ke, so siapa anda nak kata mereka bangang? Siapa anda untuk mempertikaikan intelek mereka? Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian. Dasarnya Anwar Ibrahim ini merupakan orang yang tak tahu malu. Maka orang yang pernah dituduh menerima rasuah untuk mengundi,
orang yang dia pernah kata bangang dan sebagainya, orang-orang inilah yang dia pergi rayu untuk undi Pakatan Harapan menjelang hari pengundian awal pada besok hari. Anda tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari Selasa ini, gerakan keluarga dari tentera dan polis akan mengundi awal. Berilah kesempatan ini yang sebaiknya supaya kita boleh meneruskan khidmat kita. Dan selain daripada menyatakan penghargaan kepada saudara atas khidmat dan pengorbanan, mari kita bersama bekerja, berkhidmat dan berjuang untuk mengangkat martabat negara Malaysia yang tercinta, dan berilah sokongan kepada Pakatan Harapan. Di sini Anwar dengan muka sedih, dengan muka penuh pengharapan lah sebenarnya kan, meminta agar tentera-tentera dan polis ini untuk mengundi Pakatan Harapan bagi meneruskan kesinambungan lah, meneruskan pembangunan dah, meneruskan kerja-kerja dan sebagainya. Nombor satunya, bukankah anda sendiri kata kalau negeri kalah ke, anda tetap PM. Negeri menang ke, anda tetap PM. Jadi kalau anda kalah dekat Negeri Sembilan pun, anda tetap dapat menjalankan kerja-kerja anda dekat Persekutuan. Tak ada isu pun masalahnya. Dan anda kata kalau kerajaan Negeri Sembilan ini dipegang oleh Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional, jadi apa masalah? Adakah anda hendak menganaktirikan segala pembangunan yang telah anda buat dekat Negeri Sembilan semata-mata kerana kerajaan telah bertukar? Anda juga pernah kata yang anda tak mahu menganaktirikan siapa. Anda sendiri kata anak Cina, anak saya, anak India, anak saya. So takkanlah bila anak Cina, anak India, anak Negeri Sembilan ini dah tak undi anda, maka dah tak jadi anak pula. Itu satu masalah pula kan. Memang perangai je. Perangai yang jenis dendam macam ni lah. Perangai dendam, kalau kau tak undi aku, kau tak dapat apa-apa. Biasa macam tu lah tuan-tuan sekalian. Tetapi sekarang macam ni lah. Anwar pernah tuduh tentera tim rasuah. Anwar pernah kata tentera bangang kalau tak undi dia. Tapi sekarang ini, dengan penuh rendah diri, Anwar merayu undi tentera. Ini bukanlah diri tuan-tuan sekalian. Ini namanya muka tak tahu malu. Minta maaf saya cakap. Mungkin akan adalah wala cukai report polis pasal kata kesaksian menghina Perdana Menteri. Tak, saya tak hina. Saya cakap benda hakikat kat sini. Engkau dah kutuk tentera macam-macam, kau dah kata tentera macam-macam, tengok kau lagi nak merayu undi dengan penuh rendah diri. Kenapa? Kenapa dulu masa kau kutuk tentera tim rasuah, masa kau kutuk tentera bangang sebagainya, ada tak kau fikir dalam perkara ini? Ada tak kau terfikir yang kau akan ambil undi mereka? Itu masalahnya. Tetapi Anwar Ibrahim ni tuan-tuan sekalian, memang ada track record yang cukup tak cantik berkenaan dengan kotok bagian arak seseorang itu. Tengok-tengok lepas tu dia terima, bahkan dia bagi up lagi. Contoh terbaik, Tengku Zafrul Aziz, mantan Menteri Kewangan, yang dulunya pada ketika Anwar berkempen tahun 2022, bangang. Memang Tengku Zafrul tak masuk senarai. Macam-macam lagi lah. Tetapi sekarang ini, bukan sekadar Tengku Zafrul masuk senarai, dia siap join PKR, dan selepas dia dah tak jadi menteri, dia menjadi menteri pun senator tau. Bukannya menteri dia menang kawasan, jadi senator. Dilantik oleh Anwar pula tu. Dulu kata tak masuk senarai, tengok-tengok dia tak ada kawasan, dilantik pula jadi menteri. Dan sekarang ini dah memegang satu jawatan pengurusi mana-mana entah. Di bawah kerajaan jugalah secara asasnya. Dulu kata tak masuk senarai, sekarang ambil kau. Dia pula yang menatang bagaikan minyak yang penuh. Betul atau tidak? Itu nombor satu. Nombor duanya, bukankah dulu dia duk kata yang UMNO ini Zahid Hamid ini penyakau, hoi hoya hoi, tak ingat dunia kan? Dia nyanyikan lagu tu. Tengok-tengok, ambil kau. Terus lantik jadi Timbalan Perdana Menteri. Dulu, masa Muafakat Nasional, walaupun kita bekerjasama dengan UMNO, kita tak lantik pun Zahid jadi menteri. Jangan cerita Timbalan Perdana Menteri. Menteri pun kita tak lantik masalahnya. Even masa perubahan Perdana Menteri 2021 pun, kita lantik Ismail Sabri. Bukannya lantik Zahid Hamidi menjadi Perdana Menteri. Tapi Anwar, dia kata Zahid sakau lah itu, ini gedebak-gedebuk, lantik Zahid jadi Timbalan Perdana Menteri. Lagi dahsyat. Betul-betul jelas ludah tuan-tuan dan puan-puan. Dan kemudian apa lagi? Anwar juga pernah kata yang dia akan tangkap Azam Baki. Dia tak nak Azam Baki. Azam Baki ini rasuah, lalu tu korup dan macam-macam lagi. Tengok-tengok bila jadi kerajaan, ambil kau. 3 kali kontrak Azam Baki itu diperbaharui. Dan lepas Azam Baki dah tak jadi Ketua Persatuan SPRM, masih kekal dekat NIPP. Nampak kat situ tuan-tuan sekalian? Banyak sebenarnya benda-benda yang menunjukkan yang Anwar Ibrahim ini sebenarnya lagilah. Nombor satunya cakap tak suruh bikin. Nombor duanya jilat balik ludah. Nombor tiganya cakap terus terang. Minta maaf saya cakap muka tak tahu malu. Jadi nak heran apa kalau dia kutuk tentera bagian arak, kukang pumpang-pumpang. Tengok-tengok bila nak mengundi, rayu undi. Rayu sana, rayu sini.
Ini biasa, tuan-tuan dan sekalian. Tetapi kita kata tak tahu malu. Penyokong-penyokong Anwar dah pasti akan kata, oh ini merupakan dinamik politik, strategi politik. Politik boleh berubah-ubah dan sebagainya. Oh, kalau PAS berubah sikit, kalau PAS lembutkan pendirian sikit, kata PAS tak ada pendirian, kata PAS ni lalang, kata PAS ini nak menggadaikan prinsip. Yang ini apa cerita pula? Inilah namanya hipokrit tak ingat dunia, tuan-tuan dan sekalian. Tetapi saya tahu dan yakin, para tentera kita terutamanya, mereka tidak akan mengundi atau tak mengundi hanya kerana perkataan bangang yang diucapkan oleh Anwar itu dan sebagainya. Tidak. Intelek tentera jauh lebih bagus daripada itu. Saya yakin dan percaya, tentera-tentera kita yang memang terlatih dan dididik untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara, insya-Allah akan mengundi untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara kita, insya-Allah. Betul atau tidak, geng-geng soldier sekalian? Dengar sini kawan-kawanku sekampung. Aku berharap janganlah hendaknya ada lagi manusia yang seperti ini di tanah air kita. Kerana manusia yang seperti inilah yang akan merusakkan keturunan kita. Betul.